polis ke Raja Malaysia. Polis? Kenapa nak jadi polis? Boleh saya tahu tak? Sebab nak jaga negara. Nak jaga negara. Apa lagi korang tunggu? Masuk dalam TikTok saya, tekan link saya tu. Pilih Cikgu Syahri 3 bulan. Ambil guys, ambil. Yang paling penting guys, 28 ringgit je guys. 3 bulan percuma. Jaminan uncapped speed sebanyak 1000 GB, 1 TB. Dia bagi penuh. Goreng kau guys. Siapa cepat dia dapat. So guys, dapatkan segera. Anak saya ni nak bergambar dengan cikgu ni. Ya ke? Kenapa nak gambar saya? Saya nak cerita. Mana boleh kecil-kecil tengok TikTok? Belajarlah. Saya asrama. Ya ke? Asrama belajar apa? Belajar film syariah dengan tu. Oh, syariah. Kau nak jadi apa? Hakim mahkamah syariah ke apa? Saya nak jadi polis ke Raja Malaysia. Polis? Kenapa nak jadi polis? Boleh saya tahu tak? Sebab nak jaga negara. Nak jaga negara. Baik jadi askar. Sekarang dah tak ada perang. Dah tak ada perang. Kita tak tahu. Nanti nak datang. Awak belajar sekarang kan tentang Malhamah Kubra. Apa tu? Atau tingkatan 2 je. Tingkatan 2 pun kena tahu benda tu. Perang tu perang besar. Perang yang paling besar dalam sejarah dunia akan jadi satu hari nanti. Kena belajar tu. Nama dia Malhamah Kubra. Apalah, tapi belajar elok-elok. Dengar cakap ibu bapa. Faham tak? Korang ni zaman sekarang ni yang kecil-kecil ni banyak melawan. Sebab tu korang hidup masalah. Betul. Jangan melawan. Hari ni dah makan aiskrim belum? Belum ke? Pergi cari aiskrim beli lah makan. Terima kasih banyak. Nah, kam. Mari sini. Nah, berapa orang ada ni? 5. Mana? Seorang lagi mana? Mari ya, mari. Nah. Belajar betul-betul Okey? Alright, baik. Terima kasih puan. Baik. Minta maaf kalau kata garang tadi. Tak untuk korang juga. Puan memang polis tak apalah, polis janganlah marah saya marah anak puan ni. Saya lagi suka. Oh ya ke? Dulu dia ajar macam gitu. Betul. Sama sekarang marah sikit budak-budak dah. Sikit-sikit tali drop. Bagi betul-betul baru tahu. Jangan main-main. Belajar elok Lama ya guru? Sebab Lama. tak ada saya nak balik KL ni. Pasal esok Jumaat dah. Esok saya punya live. Cikgu. Buku apa? Buku apa? Nak buat apa live? Bacalah Quran ke baca buku tu. Oh, mak nak tengok. Mak tak tanya pun. Saya lagi tu dia orang tengok belakang. Lepas solat isyak selalu dalam pukul 9 lebih macam tu lah. Tapi jangan tengok lah. Baca buku ke apa. Okey. Jaga diri elok Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu lah budak-budak sekarang ni. Kadang-kadang kita tegas ni, kita marah ni bukan maksud kita benci tak, tapi untuk pastikan dia orang jadi lebih baik. Okey. Pesanan khidmat masyarakat daripada Cikgu Syahri.